Cara cari entry yang cantik dekat dalam market. Okey, hari ni kita tengok dekat Euro US dollar ada satu momentum ke bawah. Kalau kita tengok dekat belah sini ni ada satu bearish engulfing. So bearish engulfing ni kalau korang tengok dia hijau ni, lepas tu bahagian downtrend tu dia makan yang hijau, dia lagi banyak. Kali kedua dia buat dekat belah sini. So ini ada satu lagi bearish engulfing. Dia makan yang merah ni makan lagi banyak daripada hijau. So dua kali bearish engulfing ni maknanya adalah satu signal untuk korang sell lah. So kalau korang nak sell tu korang kena cari entry, tunggu price tu buat retracement. Kat sini adalah area entry korang. Okay, lepas tu bila price tu dah sampai level ni, korang boleh start layer. Macam biasa, set stop loss korang luar daripada area entry korang, ataupun dekat cari previous low, letak sebelum previous low. Kalau lagi kurang risiko, letak di tengah-tengah antara area entry korang dan juga previous low. Lepas tu korang boleh expect price tu turun lagi rendah daripada previous low. So setup sama je, kami cuba ajar setup yang sama supaya korang mudah faham. Boleh set take profit korang lagi rendah daripada previous low. Kalau boleh korang cari area belah kiri ni kat mana adalah potensi untuk price tu buat reversal. So dia boleh reversal dekat level sini dan dia boleh naik semula. So korang punya take profit boleh letak lebih kurang level antara tempat reversal ni dan juga previous low. So setup ni boleh apply dekat mana-mana currency, sama je. So inilah strategi untuk malam ni. Korang boleh tunggu price tu masuk ke zone ni dan cuba layer. So kalau korang rasa tak faham ke nak belajar lebih lanjut pasal trading, for free kami akan provide coaching dekat korang. Korang chat DM di IG dan TikTok Prof Duit. Lepas tu korang follow Telegram Prof Duit untuk korang dapat update pasal signal dalam 3 malam. Selalunya kami akan buat Isnin, Rabu dan Jumaat malam. Kami akan share dekat Telegram Prof Duit update market. Subscribe dekat YouTube channel Prof Duit untuk korang belajar lebih banyak tips pasal trading ni. Share video ni pada rakan-rakan. Jumpa lagi dalam video akan datang.